Okey guys, so hari ni sampai pun barang aku Okey guys, so benda apa yang sampai kat aku ni benda ni adalah susu yang selalu aku guna untuk buat kopi So kepada korang yang rasanya yang selalu buat kopi tak tahu nak guna susu apa, so ini antara suggestion susu yang aku boleh suggest dekat korang untuk korang guna So jom aku nak unboxing kat korang macam mana keadaan susu ni bila sampai. Korang tengok Okey, kita unboxing, kita tengok. Okey, ni packaging dia kalau susu, kalau korang beli susu ni macam ni dia sampai. Alamak, terbalik. Sekejap, terbalik pula. Dia punya packaging memang betul-betul packaging Memang buat. Okey, sekejap terbalik. Okey. Ini dia susu daripada Yaura So ini memang yang susu aku guna untuk nak buat kopi kan. Okey, so packaging dia korang tengok macam ni packaging dia, kemas kan. So aku akan keluarkan dia daripada sini. Lepas tu aku letak dekat kotak dekat rak aku. So dia jadi kemas dia tak adalah bersepah-sepah kan. Sebab kita buat kopi ni benda yang penting kita jaga kebersihan kebersihan, kekemasan, itu semua kena jaga Okey, aku ambil satu Okey, so inilah susu dia yang aku guna untuk nak buat kopi aku. Ni daripada dah lama aku guna sebenarnya susu yang ni Okey, so untuk susu ni, ini adalah Yaura Barista kalau korang boleh tengok kan. So susu ni memang aku beli, biasa aku akan beli yang carton ada 12 betul tak? 2 pernah, betul lah 12, ada 12 dalam ni. So untuk 12 ni memang tahan untuk aku tahan sebab aku guna aku guna hardcore kan, buat kopi pun hari-hari buat. So untuk 12 ni cukup lah bagi aku. Sebab aku kalau kira-kira pun aku beli kopi kat kedai seminggu dah 70, dah 80. Jadi bila ada mesin kopi sendiri dekat rumah ni, dia jadi jimat lah sikit kan. Tak adalah aku macam banyak sangat guna duit. Okey. So kepada korang yang buat kopi kat rumah, tak tahu nak guna susu apa kan. Selain daripada susu full cream yang korang boleh dapat dekat kedai-kedai macam kedai-kedai kuncit biasa, ini antara susu yang aku boleh saja kat korang lah, daripada gunakan susu yang brand ni, Yaura Master Barista. Okey. So nampak dah aku susun kan. Nanti aku boleh kemas benda ni. Okey. So kalau korang rasa nak dapatkan susu ni, bolehlah tengok dekat bawah. Aku ada sediakan kat mana korang dapatkan dengan harga yang bagi aku agak menarik juga agak jimat lah untuk korang kan. Kalau satu ni dah boleh aku pun kira-kira beli banyak macam ni lagi jimat daripada beli satu-satu. Okey. So kalau korang rasa nak dapatkan susu yang ni, untuk dia punya texture dia, aku boleh kata korang boleh dapat kopi yang macam ni. Bentuk dia, warna dia, rasa dia pun memuaskan rasa dia lah. Okey. So kalau korang rasa nak dapatkan ni, tengok je dekat bawah. Okey. Kepada yang nak komen, bolehlah komen, tapi komen yang baik-baik sebab aku ni bukannya pakar kopi pun, aku buat kopi pun suka-suka je dekat rumah. Jadi kalau korang rasa nak komen, komen sebagai orang biasa bukan komen sebagai aku ni seorang barista profesional ke apa ke. Okey. So terima kasih sebab menonton video ni. Assalamualaikum.